Bitcoin Analysis Update 14 hari bulan 1. 4 hari lepas saya ada bagi satu setup yang very high potential untuk dia jadi. You guys boleh tengok dekat video tu, waktu tu first time dia baru break this structure, dia buat new high baru dan saya inform that we gonna buy here. Dekat area sekitar 90,400 macam tu saya beli. Stop loss saya dekat area 89,400 and hari ni you guys nampak dia pun dah pacak guys. Jadi let's say kalau you guys dah masuk position ni, you guys boleh break even. Let's say kalau you guys nak take profit, you guys boleh buat partial take profit sikit. Sebab right now next target boleh jadi dia boleh pergi ke 98,000 US dollar. Sebab dekat sini you guys nampak kita dah ada satu apa yang nak panggil, dia dah sideways lama dekat area sini. And you guys nampak ada satu resistance, dua resistance, tiga resistance and kali ni kali keempat dia dah pun break that resistance. Jadi let's say kalau nak sebelum dia nak jatuh ataupun dia nak naik, biasanya dia akan sideways dulu. Jadi kita akan tengok kat sini. Let's say kalau esok punya candle dia terus buat bullish candle lagi, maksudnya dia mungkin boleh naik lagi. Kalau next time dia buat bullish candle lagi, maksudnya dia boleh naik lagi. Bila masa mungkin Bitcoin akan stop. Normally Bitcoin akan buat sideways sekejap macam ni, nampak tak? Dia buat sideways sikit, dia buat sideways sikit, barulah bila dah ada breakout ke bawah, waktu tu barulah boleh jadi tanda confirmation yang Bitcoin mula nak jatuh secara betul. Jadi until fall down, apa yang saya buat ialah saya tak buat apa-apa pun, saya chill je. Position kita for last 7 day kita dah profit sekitar $7,000 plus daripada Bitcoin ini. Jadi kalau you guys nak tengok trade idea saya yang next, you guys boleh masuk ke dalam Telegram, link dekat bio.